Pantai indah berpasir putih, ombak menghempas riang berseri, pembaca bestari, semangat gigih, membaca buku, ilmu dicari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Kasim Nakisha binti Rizal, pelajar dari Sekolah Menengah Sains Alur Gajah dengan kod sekolah MEA 0103. Hari ini, saya berasa amat berbesar hati ingin berkongsi dengan anda semua tentang sebuah buku yang bukan sahaja menarik, tapi juga penuh dengan inspirasi dan motivasi. Buku yang ingin saya sampaikan pada hari ini bertajuk Pelukis Jalanan, hasil karya seorang penulis terkenal iaitu Temeh Abdullah. Buku ini diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2016 dan telah mendapat sambutan yang luar biasa dalam kalangan pembaca di Malaysia. Buku ini bukan sekadar sebuah novel biasa, tapi ia adalah kisah benar yang diadaptasikan dari pengalaman hidup penulis ini sendiri. Kisah yang diceritakan dalam buku ini sangat berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Buku ini memaparkan pelbagai cabaran yang dihadapi oleh seorang mahasiswa dalam usahanya mengejar impian dan cita-cita. Buku ini mengisahkan perjalanan hidup seorang pemuda bernama Temeh Abdullah, seorang mahasiswa yang bercita-cita tinggi untuk melanjutkan pelajarannya di luar negara. Pada awalnya, Temeh merupakan pemegang beasiswa, satu keistimewaan yang amat dihargai oleh mana-mana pelajar. Namun, kerana terlalu leka dengan dunia perniagaan, beliau gagal menguruskan masanya dengan baik sehingga beliau mengabaikan akademiknya. Ketika beliau sedar kesilapannya, semua sudah terlambat. Dalam ujian penentuan kelayakan ke luar negara, Temeh ketinggalan satu mata untuk melayakkan dirinya. Akibat daripada itu, beasiswa yang sepatutnya menjadi tiket ke luar negara terlepas begitu sahaja. Namun, kegagalan ini tidak mematahkan semangatnya. Meskipun ada pilihan untuk menyambung pelajaran di dalam negara, beliau yakin bahawa impiannya hanya boleh dicapai jika beliau berani mengambil risiko dan berusaha lebih keras. Temeh membuat satu keputusan yang sangat berani. Beliau memilih untuk menanggung sendiri kos pengajian di luar negara menggunakan hasil simpanan daripada perniagaan kecilnya. Rakan-rakan, hidup di luar negara tanpa beasiswa bukanlah satu perkara yang mudah. Temeh perlu bekerja sampingan untuk menampung pembelajarannya. Beliau menghadapi pelbagai kesukaran seperti kekangan kewangan, tekanan akademik yang tinggi dan cabaran sosial serta emosi. Pernah suatu ketika, beliau hanya mampu makan nasi, telur dan garam selama sebulan kerana beliau tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membeli makanan yang lain. Bukan itu sahaja, beliau juga hampir gagal menyerahkan tugasan dalam talian kerana tidak mampu menjelaskan pembayaran yuran pengajian pada tepat waktunya. Selain itu, beliau juga menghadapi pengkhianatan daripada rakan-rakan sekelasnya. Temeh pernah disabotaj yang hampir menyebabkan beliau terpaksa mengulang semester. Ini pastinya satu cabaran sangat berat kepada Temeh kerana ia bukan sahaja menambah bebanan keuangan tapi juga menjejaskan semangat dan keyakinan sebagai seorang pelajar. Namun, semua cabaran ini tidaklah membuatkan Temeh berputus asa. Sebaliknya, beliau menjadikan setiap dugaan sebagai pengajaran dan batu loncatan untuk menjadi lebih kuat. Dalam kehidupan, kita pasti akan berdepan dengan kegagalan. Namun, ia bukanlah satu alasan untuk berputus asa. Sebaliknya, kegagalan adalah peluang untuk kita belajar dari kesilapan dan bangkit dengan lebih kuat. Tiada kejayaan yang datang dengan mudah. Setiap pencapaian memerlukan kesungguhan, disiplin dan pengorbanan yang tinggi. Saudara dan saudari, buku ini juga menunjukkan kepentingan berani mengambil risiko. Kadang-kala untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, kita perlu keluar daripada zon selesa. Keputusan Temeh untuk meneruskan pengajiannya membuktikan bahawa keberanian dan keazaman mampu membuka jalan kepada kejayaan. Saya memilih buku ini kerana ia sangat dekat dengan jiwa sebagai seorang pelajar. Kisah Temeh memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua agar tidak berputus asa. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga sangat santai, mudah dan difahami. Penuh dengan nasihat yang dapat dijadikan panduan hidup. Gaya penulisan Temeh Abdullah yang bersahaja tapi penuh makna menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca, terutamanya oleh golongan remaja. Kesimpulannya, Pelukis Jalanan bukan sekadar sebuah novel biasa, tapi sebuah kisah yang penuh inspirasi, pengorbanan dan kecekalan dalam mengejar impian. Buku ini memberikan motivasi kepada pembaca bahawa dengan usaha, tekad dan keyakinan, tiada apa mustahil untuk dicapai. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada semua, terutamanya kepada mereka yang sedang berusaha mencapai cita-cita. Buku ini bukan sahaja memberi inspirasi, tapi juga mengajar kita tentang erti kecekalan dan ketabahan dalam menghadapi cabaran hidup.
Saya amat bersyukur kerana dapat berkongsi dengan anda semua tentang buku ini. Saya berharap ia dapat memberikan semangat kepada kita semua untuk terus berusaha mencapai kejayaan walau apa jua cabaran yang mendatang. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan semoga kita semua terus berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.